Dia kalau kita nak ziarah, kalau kata rumah tu selesa untuk pergi ramai-ramai, pergilah ramai-ramai. Kalau tak sesuai untuk kita nak pergi ramai, wakil. Pasal apa? Rumah dia seorang saja boleh naik. Taklah wakil. Pakat pergi ramai-ramai. Mai. Kita ambil satu van. Van berapa orang? 10 orang. Pakat naik. Berkeban rumah tu. Naik tangga pun patah dua. Tak payah lah. Mau fikirlah. Lepas tu kita. Saya dulu ada satu kitab yang saya buat. Tapi tak ada rezeki untuk nak cetak. Kitab tu berkaitan dengan adab ziarah orang sakit. Banyak. Jadi kalau kata sesuai, rumah luar besar, orang kaya yang sakit, pergilah. Ziarah, bawa satu bat, tunjuk satu bat. Kerana demikian itu salah satu daripada hak seorang Muslim yang mesti kita tunaikan untuk meringankan perasaannya dan menghibur kesedihannya.